Lihat, kamu baca tak tentang berita tumpahan minyak di Tanjung Lasai? Ya, saya ada baca tentang itu. Sedar atau tidak, sebanyak 63 kes tumpahan minyak berlaku di negara kita. Selain minyak sampah, sarap juga menyebabkan pencemaran laut. Benar, Malaysia adalah negara kelima tertinggi mencemari laut dengan 2.29 kilogram plastik setiap tahun. Sekiranya tidak diatasi, ia memberi kesan kepada laut pada masa hadapan. Oleh itu, kami telah bertanya kepada rakan-rakan tentang kempen penyelamatkan laut, tetapi masih ramai yang tidak tahu. Sebagai kanak-kanak, kami sedar pembelajaran lebih bermakna melalui permainan. Oleh itu, satu permainan berkaitan dengan kempen menyelamatkan laut telah dibangun, iaitu The Eco Champion Marine Redemption. Untuk membangunkan aplikasi ini, kami merujuk kepada buku RBT tahun 4, topik pengatur caraan. Konsep permainan ini adalah drop and catch. Permainan ini adalah situasi di dalam laut, wataknya ialah hidupan laut. Terdapat 3 fasa membuat aplikasi permainan ini. Pada fasa 1, kami berbincang tentang storyboard permainan. Pada fasa kedua, kami menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat permainan. Pada fasa ketiga, kami menguji permainan untuk mengesan masalah. Permainan ini boleh dimainkan menggunakan laptop. Permainan ini mempunyai 2 stage yang mempunyai senario yang berbeza. Murid menekankan butang ke kiri dan kanan untuk menangkap sprite reward dan mengadakan sprite challenge. Jika murid mendapat sprite reward, permainan dapat mendapat markah. Jika dapat sprite challenge, pemain akan ditolak live. Jika markah melebihi 20 markah, mereka bergerak ke stage yang baru. Jika tidak, murid perlu memainkan semula pada stage yang sama. Kami telah melakukan survei kepada rakan-rakan kami. 98% bersetuju permainan ini meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kami juga telah membuat temu bual bersama rakan-rakan guru-guru berkenaan dengan permainan ini. Kebanyakan guru memberikan respon positif dan sebahagian yang kecil meminta kami untuk membuat tambahbaikan terhadap permainan ini. Melalui permainan ini, kami mempelajari tentang kesedaran menjaga alam sekitar, khususnya menjaga persekitaran laut. Selain itu, kami dapat menyokong kempen kelestarian dan kempen menjaga laut. Kami juga dapat melaksanakan aktiviti pengatur caraan melalui permainan ini.